Kadang-kadang barang-barang tu naik, katel ayam dan telur umpamanya. Bila kita nak tarik bantuan pengampungan, dia katakan harga naik. Tapi kita runding dengan katel dan beritahu kepada mereka, ya, kalau dia catat keuntungan, dia tidak boleh mengurut kerajaan untuk tambah peruntukan. Tiap tahun kita belanja 1.2 bilion ringgit untuk bantu supaya kos ayam terkawal. Tahun lalu kita ambil keputusan berani, kita tarik balik bantuan itu. Alhamdulillah, harga ayam kekal, tidak naik. Jadi dengan semangat ini, saya telah maklum kepada menteri-menteri berkenaan. Ini termasuk umpamanya harga besi keluli, simen, ya. Kata-kata juga kena faham. Tidak siapa yang nak menghalang mereka dari mencatat keuntungan. Tapi naik harga besi, keluli dan simen akan menyebabkan naik harga pembangunan, termasuk kos bangunan rumah mampu milik dan kos rendah. Oleh itu kita harus teliti. Kalau ini diteruskan, kita terpaksa melonggarkan syarat import. Kalau ada import yang lebih murah, mungkin kerana nak menyelamatkan dan memastikan kos lebih rendah.